Tak ni. Kena perut dia ni. Nak lampam. Kecil. Ikan keli besar dibawa kalau dalam hutan, ke dalam pokok tu. Lepas besar juga. Kalau tarik dia lain, dia tarik dia taman, dia tarik patin, tarik sikit-sikit dah. Lepas apalah. Dua kali dah kena. 2 ekor lah tadi. Pertama anak lampam kecil je. Bukan kena kat mulut dia. Kena kat leher sini. Insang dia. Kecil sangat, lepaskan lah. Lepas yang kedua ikan keli. Ikan keli tu besar. Sini ada besar betih, ada besar dekat besar betih lah. Oh, besar juga. Ditarik dia tu ke dalam bangka tu. Dia tak lepaskan tau. Dia pusing bangka tu. Aku pergi ke belah hilir tu aku tarik. Lepas. Bukan kali tu lepas. Tali tu lepas, satu nak tarik ke atas tu, nak turun bawah tu boleh, takut buaya. Tariklah bawah separuh tu ikan keli tu, terlepas dari tebing tu, dia tu menghengkol ke bawah turun, tak apalah cakap. Saya keli dia, takut tengok dia, tengok balik tu keli Afrika lah. Kalau dapat sekali tu yang aku lepas lah. Nak makan apa yang keli macam buaya tu. Apalah tu, tak ada rezeki. Sekarang ni dah pukul 10 dah. Sekejap lagi 2 jam lagi pukul 12 balik lah. Hari ni tak boleh lah sampai petang. Kita tengok pancing ni lah. Pancing ni cekut ni ada tadi tapi tak ada kena lah. Ini satu ni. Ni yang kena tekan anak lampau ni. Kali dia tu. Di bawah tu. Sini. Dia bawa ke kayu sana tu. Dia pusing sini. Sana tu. Dia ke tadi tu cangkut sana, nak tarik ni tak boleh. Aku pergilah jalan sana tu ke tebing tu. Dia tu dia naik ke situ. Terlepas di bangka tu dia naik ke atas tebing tu kan. Aku nak tarik ke atas tu. Terlucut lah dia. Ambil hengkol kau, tak apalah cakap. Selamatlah kau. Kalau ke atas ni pun selamat juga, kau lepaskan lah. Satu di situ. Kancing ni kena ni. Dia merah ni. Kat sini dah banyak dah dapat. Hari tu dapat patin 2 ekor kat sini. Kat sana tu ekor. Kat sebelah situ kan. Situ. Sini nak teduh. Pun dah selesai. Dia malam mancing kat sini. Dia sambil belah hilir tu, ada sebelah hilir sana tu. Pokoknya tunggulah dulu. Itu pancing belah sana tu kan. Tu. Ni tarik dia ada tapi tak lekat. Tapi kalau ikan patin dia basang tu banyak. Dia tangkap banyak tu. Tapi dia tak makan umpan lah. Di sebelah hilir ni, sebelah sini ah, sini kan. Sini ada tangkap tadi tapi dia tak makan umpan lagi. Sini dah ada 1 jam setengah dah. Tak apalah, tak payah pindah sini, nanti tu bangkit lah, tu balik dalam pukul 12 nanti. Pukul 10 lebih lah. Sini nak teduh sikit. Sebelah sana tu kan. Nampak sana tu. Kadang-kadang pada sebelah sana tu ada buaya tu. Hari tu aku nampak buaya kat sana tu, ke tebing kurang sana nampak tu. Dia tidur sebelah sana tu. Tu bukan aku tak berani turun kaki ke bawah tu. Nanti dia tarik aku ke laut tu, mampus aku, tak nak lah aku. Tapi sini buaya tak kacau orang lah. Buaya sini buaya sekolah. Ada yang tamat SPM sekolah sini, dia tak makan orang. Dia makan ikan aja. Itu bagus ikan buaya Sungai Langat ni. Semua sekolah tamat SPM, SRP dia sekolah.
Jangan jadi buaya ke dekat Sabah Sarawak sana, tu makan orang. Okey, kita tunggu dulu lah. Orang ada kat hulu tu. Dah tengok ni. Sunyi je ada orang ni. Orang ada ujung sana tu dah. Di balik pokok sana tu. Tak ada tangkap ikan sekarang dah pukul 11 dah. Tengok situ. Kat sana tu ada orang tu. Tangkap ikan ada cakap tadi. Tapi tak nak makan umpan lah. Lepas diinjuk 2 kali tadi kan anak lampau dengan yang gelia dah tak dah. Kita tarik dah. Tengok kat sini. Tu. Pancing buah dah pasang dah, semua dah pasang. Hari ni pasang 3 pancing je. Tengok je. Ada datang seorang jadi dia nak mancing juga dia nak pergi kat toko-toko. Tu ada ikan tu. Pating tu. Besar juga. Makan umpan tu. Makan umpan terpancing tu. Tu ada pancing, makan. Jalan-jalan situ buat apa? Buat penat je. Lepas dah ni. Dibawa sangkut ke situ. Berdering. Ada ekor. Cek dapat. Dibawa ke dalam tu, ke dalam bangka-bangka tu. Sangkut sana. Melaka hotel dia. Nasib baik dapat. Dia main-main dengan aku ah. Kita pasang dulu. Kecil. Lari. Dia punya geng hilang. Dia punya geng hilang. Mana pergi dia? Kita pasang umpan dulu. Laka ni. Giring-giring aku hilang dia buat dia. Terbang lah ni. Apa nanti kita cari kalau ada lah. Mana dia tu? Berpeluh aku dia buat ni.
aku punya. Itulah. Tengok. Tengok ni. Dapat sekok dia tarik tadi. Dia tak kat sana tu. Dia masuk ke dalam apa namanya dekat bangkai dekat kali tadi kan. Ha situ. Tersangkut tak tarik-tarik aku buat ni. Nasib dia lepas. Dia masuk bilik situ tu. Aku dah tahu dia tarik dia memang tarik ikan patin ni buat berdenyut-denyut sampai geng-geng aku terbang dia buat hilang tu. Tak pelanting tahu ke mana. Dia kat situ lah situ. Aku dah muka-muka tu semak tak dapat. Iyalah. Penat aku dia buat. Ha. Masih hidup lagi nampak tu. Ha, biarkanlah. Kuat tarik ni berdenyut tu. Ri. Aku biarkan aku nak ikat kamera dulu. Lepas selama ikat kamera terbang gering-gering aku dah hilang. Ingat tadi tak dapat dia mau masuk di dalam bangka tu. Dia pusing-pusing gitu. Aku tahu aku tarik ke sana. Balas ni aku tarik belakang nak lepas lah. Putus lah. Ah tak putus. Tak lepas daripada pusingan dia kat bangka tu. Ah lepas nak dapat. Aku 12 baru dapat. Balik aku 12 ni. Tangkap tu, angkat dia. Angkat dia doang tu. Lebak. Tapi ikan ni makan umpan pagi lah. Okey. Angkat banyak tu. Marilah makan umpan pancing tu. Yang biarkan aku tercogok lama-lama macam ni. Dulu banyak tu. Tengok dia nanti. Ni biasa ni dekat sini dekat bangka ni banyak ikan ni. Tunggu je lah. Sini sejuk, teduh, berangin tu.